Ruqyah ni dia jampi. Dia jampi. Orang Arab dulu pun memang menjampi. Mereka jampi. Bukan saja jampi daripada jin, jampi daripada kena gigitan, kena macam-macam. Dalam riwayat, Nabi SAW, dia kata, nahan Nabi SAW anil ruqa. Nabi larang jampi. Tapi orang tak faham, Nabi tu larang jampi yang salah. Bila Nabi larang jampi, faja'a alu Amr bin Hazm. Maka datang daripada keluarga Amr bin Hazm pada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, innahu kana indana ruqyah narqi biha min al-aqrab wa innaka nahaita 'anil ruqa. Wahai Rasulullah, kami dulunya duk berjampi. Kami ada jampi yang kami jampi daripada gigitan kalajengking. Dan engkau pula larang kami jampi. Fa'araduha alaihi. Depa pun, Nabi kita, bunyi macam mana jampi tu? Dia pun sebut jampi dah. Nabi kata, la ara ba'san. Aku tak nampak ada masalah jampi kau. Kemudian Nabi kata, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Sebagai riwayat, falyaf'alhu. Sesiapa yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Maksud kalau kamu pandai jampi, jampi. Dalam riwayat Muslim juga, ini saya sebut sikit supaya ada gambaran, supaya nak faham hal. Dalam riwayat Muslim juga, dia kata, sahabat kata, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu masa jahiliyah, sebelum Islam datang, kami memang duk berjampi. Sebut benda ni, jampi. Jadi, tanya Nabi macam mana? Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa. Ma lam yakun fihi syirk. Nabi kata, tak apa. Bentangkan jampi kamu. Tak apa jampi, Nabi kata, selagi tidak ada syirik. Maksudnya jampi, walaupun bukan daripada ayat Quran, bukan daripada hadis, kata-kata yang diatur saja, boleh sekalipun tidak. Selagi tidak syirik. Katanya jampi orang tua-tua, jampi apa? Boleh. Selagi tidak ada perkataan syirik. Dia tak memuja selain daripada Allah. Kadang-kadang orang petua jampi, dia sebut ni, dia sebut perkataan ni, dia sebut perkataan tu. Bukan, tentu bukan daripada hadis. Kita tahu ni bukan hadis, bukan Quran. Boleh tak? Kalau ungkapannya itu tidak syirik, boleh. Dan ini keajaiban ya Allah jadikan dalam kehidupan manusia ni. Kata-kata, ungkapan manusia boleh memberikan kesan dengan izin Allah. Buruk dan baik. Termasuk sihir. Sebab tu kita tahu, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Daripada tiupan-tiupan yang ditiup pada simpulan. Yang manusia terkena sihir. Seperti mana itu juga manusia mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang baik sembuh penyakit manusia. Sembuh penyakit manusia. Di dalam hadis Nabi SAW berjampi. Nabi jampi. Jampi ni dia dalam bahagian doa, tapi doa ni terus kira doa pada Allah, tapi jampi lain. Bukan saja dia doa, memang harapan penyembuhan daripada Allah, tapi ada cara dia. Dibaca kepada yang sakit ataupun ditiup pada yang sakit. Disentuh orang yang sakit. Dalam hadis Nabi jampi, Nabi kata turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Pasir tanah kami dengan air liur sebahagian kami, disembuhkan penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Macam mana? Nabi baca,
Nabi tekan tanah di pasir, angkat naik, lalu ditiupkan sehingga air liur kena kepada pasir yang ada berbaki di jari, ataupun ditiupkan air liur dahulu, dilekatkan ke tanah, lalu ada air liur itu bercampur dengan pasir tu, disapu kepada tempat yang sakit. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Pasir tanah kami dengan menyembuhkan penyakit, dengan air liur sebahagian kami menyembuhkan penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Sembuh. Walaupun sebahagian para ulama menyatakan itu hanyalah untuk pasir Madinah. Nama Al-Imam Nawawi dan selainnya menyatakan yang rajih pasir mana-mana saja. Dengan izin Allah, kalau dibuat demikian, satu orang ludah ataupun tiup sehingga air liur ada di tangannya, lalu dia letakkan di tanah, dia angkat, dia sapukan tempat sakit, lalu dia baca dengan doa itu, mudah-mudahan sembuh. Dan Nabi ajar Aisyah radhiyallahu anha, hadis tadi juga riwayat Aisyah. Dan riwayat yang lain Nabi ajar untuk menyembuh sakit, bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku berlindung dengan Allah dan kudratnya daripada apa yang aku dapati dan apa yang aku bimbangi daripada sakit. 7 kali. Dan Nabi ajar jampi Jibril, bismillah ya arqiqa wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillah ya arqiq wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku menjampi dan Allah yang menyembuhkan kau. Ini semua bab jampi yang ada di dalam kitab-kitab sunnah. Maksudnya jampi ini, manusia boleh jampi dengan kitab Allah, dengan menggunakan Al-Quran, ataupun dengan kalam Allah, daripada hadis Nabi, doa-doa yang maksud, ataupun daripada kalam yang direka oleh manusia, tetapi tidak syirik dan dia faham kalam tu. Kalau dia tak faham, tak boleh. Kerana kalau dia tak faham, dibimbangi ada unsur syirik dalamnya. Dia faham kan? Dia baca. Tok Wan dia petua, dia baca. Tak ada perkataan syirik, ada perkataan tertentu. Sembuhlah dari penyakit kami dengan perkataan apa? Perkataan dia. Kadangkala Allah menjadikan kesembuhan disebabkan kalimah-kalimah itu. Kalimah-kalimah itu. Okey. Supaya tuan-tuan jelas dahulu tentang masalah jampi.